Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Dr. Bobby. Dan saya Dr. Ayi. Tak berubah lagi nama. Tak berubah. Masih kekal lagi lah setakat ni. Kan? Aduh. Ya, Dr. Bobby, apa khabar? Alhamdulillah, sihat adanya. Dr. Ayi? Saya macam itulah, sihat juga. Ya. Alhamdulillah lah. Kan? Okey. Alhamdulillah, sentiasa sihat. Alhamdulillah. Diberi kesihatan yang sempurna oleh Okey. Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah. Itulah kita nak kan. Ya, ya, Umur-umur ya, kita ni, itulah kita nak kan. Yang Tapi penting saya kan sihat umur lagi, saya masih muda lagi. Aduh, kena lagi ni. Aduh. Okay. Dr. Bobby, hari ni kita, macam mana kita? Saya ada satu soalan sebelum kita nak apa pun. Dr. Bobby nak tanya saya ke? Saya nak tanya Dr. Ayi dulu. Alamak. Tapi saya moderator hari ni. Saya nak juga tanya. Okey. Okey. Saya cuba jawab lah. Apa ciptaan terakhir Dr. Ayi? Ciptaan apa-apa ke? Ada. Apa dia? Ada, saya masih ingat lagi. Apa dia? Masa tu saya tingkatan 5. Okey. Saya ambil subjek reka cipta. Okey. Saya telah mencipta satu benda yang boleh mengeringkan kasut. Oh. Dia panggil pengering kasut lah. Pengering kasut. Tapi benda tu simple je. Okey. Saya beli hair dryer. Saya buat box. Okey. Letak hair dryer. Box tu masuk kasut. Tapi kasut tu kering. So dapatlah B+. Okey. SPF Tapi saya. itulah orang kata apa, idea inovasi kan. Inovasi kan. Jadi, Saya tapi kalau saya teruskan lagi saya punya kemahiran tu, saya rasa hari ni saya dengan siapa yang buat Tesla tu? Elon Musk. Elon Musk. Mungkin saya seiring lah dengan Elon Musk. Seiring Okey. Maksudnya saya tak akan ada peluang duduk sebelah Dr. Ayi lah. Okey. Okey. Sebab apa saya tanya? Sebab tetamu kita hari ni bukan seorang, tetapi 2 orang. Oh, ada 2 orang ini. 2 orang. Sebelum ni seorang je. Tetapi 2 orang ni dalam episod kita yang ketiga ni Dr. Ayi, kita menjemput 2 orang ni yang memang kita kenali dalam Malaysia ni. Dia dikenali dengan dia orang ni masih muda. Okey. Masih remaja. Tetapi dia orang ni dikenali dengan orang-orang yang kreatif. Okey. Dan mencipta banyak benda lah, banyak benda ni. Betul. So kita perkenalkan. Di sebelah kanan saya. Kan? Nampak tak di sebelah kanan kan? Okey. Kanan saya. Tapi saya pun tak tahu nama dia. Sebab kita punya panel pada hari ni kan. Kita punya tetamu sebenarnya pada hari ni dia pasangan kembar. Ya. Jadi bila pasangan kembar, awal saya jumpa tadi saya nak tanya dia ni nama apa kan. Tapi kita punya penerbit kata jangan tanya. Jangan tanya. Tanya waktu dalam rakaman nanti. Jadi saya pun tak tahu macam mana saya nak kenalkan. Kemudian di sebelah kanan saya adalah Muhammad XXX Muhammad bin Othman. Dan di sebelah kiri Dr. Bobby Muhammad XXX bin Othman juga. Jadi kita minta dia lah kenalkan diri. Betul. Silakan. Tapi waktu dia kenalkan diri tu kita tak nak dia bagi tahu dia ni adik ke abang. Okey. Kenalkan nama je dulu. Kenalkan nama. Kita tegur. Kita persilakan sebelah kanan saya dulu lah. Hai, saya Muhammad XXX Amin bin Osman. Okey. Sudah tahu dah nama Amin Osman. Amin. Okey. Saya pula Muhammad Abid bin Osman. Selaku ... Okey. Umur kedua-duanya 25 tahun. Masih muda. Masih muda. Tak jauh dengan kita. Orang pun handsome. Alhamdulillah, Semuanya. betul. Dr. Bobby, saya bagi Dr. Bobby teka lah. Yang mana adik, yang mana abang? Saya merasakan Amin adik. Saya adik. Saya merasakan begitu. Merasakan aura ke instinct? Saya rasa dia biasanya Dr. Ayi kembar ni saya tengok adik ni yang biasanya lebih talkative. Okey. Pandangan saya kan, sebab I could be wrong as well. Dr. Ayi, so maksud dia ini adik untuk saya, ni abang. Saya kalau Dr. Bobby kata begitu, makna pantang saya untuk melanggar apa yang Dr. Bobby kata. Jadi saya kena ikut apa yang Dr. Bobby kata tu. Okey. So kita tanya dia, betul tak? Okay, jawapan dia salah. Aduh. Hai ni adik, saya abang. Ni walaupun adik. saya cakap. Okey. Mungkin mula-mula adik tak banyak cakap lagi, tapi tengah-tengah nanti dia akan banyak cakap. Okey. Baru masuk gear. Baru masuk gear lah. So di sebelah kanan saya ni adalah abang. Abang. Iaitu Muhammad
Amin bin Osman, dan di sebelah kiri sana adalah adik iaitu Muhammad Adib bin Osman. Silakan Dr. Bobby. Benda pertama lah saya nak tanya, bila kita tengok profil diorang ni Dr. Yi, saya amazed lah saya akui secara jujur, saya amazed sebab latar belakang diorang ni bukan sahaja influencer, tetapi diorang ni mempunyai level pendidikan yang cukup baik. Betul. Bahkan bukan saja level pendidikan yang baik, diorang ni juga meraih pelbagai anugerah. Dan antara kalau dalam bidang pendidikan, diorang ni mendapat Vice Chancellor Award. Betul. So soalan pertama saya, apa yang membuatkan you all yang mempunyai bidang pendidikan yang tinggi dan sebagainya kan, dalam bidang pendidikan diorang ni pula Dr. Yi, bukanlah bidang yang biasa-biasa. Betul. Okey. So, kalau saya boleh tengok kat sini Diploma in Art and Design. Betul. Kemudian Degree in College of Creative Art. Makna diorang ni pada saya lah kan, orang yang ada critical thinking, betul, kreatif, kritis kan, dan orang yang ada nilai seni. Dia sebenarnya, kalau pandangan saya lah kan, pada fikir saya, dia orang yang sangat luar biasa. Betul. Apatah lagi dia mempunyai pencapaian akademik yang begitu baik. Betul. Bagaimana soal dia nak membahagikan masa dia dengan akademik, lepas tu dengan minat dia, lepas tu macam mana pula dia nak bahagikan masa dengan seperti mana yang kita kenal, Adib dengan Amin ni, kalau dalam video TikTok tu macam-macam dia buat. Betul. Jadi ini adalah satu benda yang luar biasa. Tapi berbalik pada soalan Dr. Bobby. Dan pula dirinya ada kaitan dengan transportation. Betul. So kenapa bidang tu? Okey. Abang soal dulu. Kita tunjuk abang, tunjuk adik. So balik pada abang. Kenapa bidang tu? Since saya kecil, kami dieksposkan dengan ayah kita orang kan bertukang belakang rumah. Jadi ada satu masa tu saya jumpa dengan orang kata apa, besi-besi lama dicantum-cantum. Saya jadikan sebiji kereta. Saya tak tahu kenapa saya minat betul kereta. Transportation. Darjah 2. Kat belakang rumah. So kita orang ambil besi-besi depan tu, kita cantum, kita ikat tali rapiah, kita tarik. Start daripada situ saya dah start suka benda yang beroda, transportation, and then dah involve on design language pula. Macam mana nak design, contoh brand A dia ada design dia, brand B dia ada identity dia, macam mana kan. Itu yang start kita orang nak masuk you tu. Dah nak cerita lagi ke? Kena bagi boleh, macam banyak pula kan. Talkative pula. Adik boleh mencelah. Adik boleh mencelah. Tak payah minta. Adik boleh mencelah, tak payah minta izin. So nak dijadikan kita straight tu masuk you terus lah kan. Kita orang decide, saya tengok dekat boleh ke mention brand? Boleh je. Boleh. Sekejap jelas bagi kita duduk childhood dulu baru kita masuk ke fasa you. Okey, ada cerita dulu. Benda boleh bincang. Okey, childhood. Okey. So kita orang daripada kecil memang dah diajar dengan orang kata apa, benda-benda DIY macam ni. Tapi memang Amin memang in passion on transportation. Tak tahu kenapa. Cuma saya nak tanya, waktu zaman kanak-kanak dulu kan, dia lazimnya kan, biasanya mak ayah ni bila anak-anak ni berkelakuan pelik sikit lah kan, untuk kutip-kutip barang, cantum-cantum besi kan, biasanya ibu bapa ni dia macam sedikit menghalang kan. Dia protektif. Dia tak nak anak dia ni kadang-kadang takut besi aksiden ke, kemalangan ke, kan, buat benda-benda yang tak tentu kan. Tetapi macam mana pula dengan parent Adib dengan Amin sewaktu zaman kanak-kanak kan? Kalau nak kata ayah halang tu, tidak lah kot sampai rata. Sebab ayah lagi hardcore dari kita orang. Ayah dia macam main mesin, ayah welding, ayah potong besi. So bagi kita orang yang dapat besi-besi ayah potong, kita orang ambil cantum. Macam ayah jenis ayah tak halang apa kita orang nak buat, selagi mana benda tu tak bahayakan keselamatan kita orang. Ada abang buat je, nak buat nak conteng dinding ke, nak bina kotak jadi KLCC ke, ayah biar je masa nak conteng dinding pun dibenarkan. Biar, tapi dinding tapi dengan satu syarat. Dinding tu kita kena cat balik. Bukan ayah yang cat. Kita orang buat, kita orang tanggung. Macam tu. Tapi okeylah, cat pun dapat skill juga. Dapat skill juga. Tapi tu Amin. Adik macam si adik macam
tahu tak? Kalau macam Amin lebih pada transport kan. Saya ada tengok roda kan. Macam Abid saya minat macam mekanisme macam ni. Oh, mekanikal ni. Kan, ada gear-gear kan. Sebab masa kecil ayah kita orang buat mesin. So saya tak tahu alat tu untuk apa. Dia ada gear panjang, lepas tu gear L. Macam ni connection dia. So bentuk dia macam ni. So bila dia L, saya macam mana dia boleh transfer daripada sini pergi sini. Benda tu berpusing kat sini. So start daripada situ saya minat benda yang mekanisme part, buka tutup semua tu kan. Walaupun kita orang kembar, tapi saya tak minat kereta. Saya kalau design kereta memang jadi design kayu. Tapi macam abang dia boleh berkarya. Tu antara kita orang dua lah. Macam contoh hari tu satu kes, saya jumpa, kita orang masa kecil tak ada mainan. Jadi saya jumpa kaki anak patung Barbie. Dia hanyut dekat longkang rumah. Saya ambil lah. Saya kulas macam mana kaki tu boleh kepak. Dia punya macam sangkut kan. Saya belah, saya tengok macam mana motor dalam tu berfungsi. Saya lebih minat. Waktu tu darjah 2? Time tu saya dulu. Time tu kita orang macam fasa orang kata ni. Di mana anda ketika itu ada Barbie? 8 tahun ya. 8 tahun dia tengok Barbie dan dia berfikir sejauh itu. Dia kalau tengok Barbie pada 8 tahun tu saya tak ada perasaan apa. Saya tak adalah rasa saya nak ambil, nak bedah. Tak ada. Kalau saya tak suka saya akan campak. Kalau saya suka pun kadang saya buat balik, saya main je. Tapi tak ada sampai. Maksud dia ialah macam kita kan, umur-umur tu memang tak ada ke bola sepak ke? Ada sebab abang kita orang football player. Tapi tu orang kata kalau dah minat tu lain-lain. Anak pertama abang apa saya cakap ni? Macam abang kita orang, dia minat bola, ayah bagi main bola sampai umur 25. Macam kita orang minat melukis, ayah bagi sampai kita orang umur 25 nak berkarya ke, melukis ke, DIY kan. Saya akan support setiap bakat anak. Tengok juga main bola tapi tak jadi. Kaki kita orang memang kaki bangku lah macam tu. Faham. Tapi sebelum tu ada berapa adik-beradik sebenarnya ni? Kami ingatkan ada kembar ni je. Kembar adik. Kembar kita orang, ayah kita orang. Ayah kita orang kembar. So dia turun kat kita orang. Dia punya tu panjang kan. Dia punya salah silap. Ayah kita orang kembar perempuan lah. Laki perempuan. Tapi kembar ayah tak dapat kembar ayah yang dapat kembar turun. So dalam adik-beradik kita orang berapa beradik? Agak-agak kan kalau tengok daripada kami kan. Kita orang berapa adik-beradik? Boleh teka-teka je tu. Boleh. 6 ke? 6. Tambah lagi 3. 9. Tapi pasangan kembar hanya ada satu. Betul. Pasangan kembar satu. So saya nombor 7, ada nombor 8. 8, seorang lagi bongsu. Adik. 7 laki, 2 perempuan. 7 laki, 2 perempuan. Okey. Jadi kita bercakap tentang minat tadi kan. Saya tak boleh nak brain lagi zaman kecil ni. Kan? Dia bukan hanya melihat, dia ambil, dia menganalisis. Betul. Kita umur 8 tahun Dr. Bobby. Kita menganalisis waktu kita ambil PhD je. Itu pun umur kita dah berapa kan? Tapi itulah. Macam mana, apa benda yang mendorong sebenarnya sampai ke tahap itu kan? Mungkin adakah ada inspirasi daripada filem mana-mana ke kan? Ataupun dia datang secara semula jadi, tu nak tahu kan? Mungkin dia bakat turun-temurun darah seni tu semua adik-beradik ada. Macam kita orang perasan zaman dulu tak ada handphone. Jadi kami tak duduk kat rumah, macam kami tak tahu nak buat apa, mainan tak ada, kami nak kena cari barang untuk create mainan kami sendiri. So ayah maksud dia memang parents tak beli mainan lah. Yalah, maksud dia tak beri bukanlah sebab tak mampu. Maksud dia bukan itu cara dia. Bukan lah. Memang bukan cara ayah. Ayah macam mana, ayah pun busy kerja. Mak saya pun bekerja juga. Jadi kami kat rumah kadang-kadang contoh ni, lepas tu kertas-kertas kita orang potong. So kat situ critical thinking kita orang dah start tau. Masa golden age tu buat kereta kecil, menara Eiffel pakai lidi sate, kita orang potong, pasang gam semua. So kat situ kami belajar tanpa sedar. Tak ada saya nak buat. Tak ada. Dia macam keadaan tu memaksa kami untuk explore kami punya bakat. Kalau contoh in case, kalau contoh zaman sekarang kami pegang handphone, kami rasa kami takkan macam ni. Sebab dah pada awal exposure. Dia kalau saya tu biadalah. Kalau ayah saya bawa balik mainan tu daripada yang baik tu, buka
terus tak boleh main. Itu saya. Itu kreatif kan? Tapi dia orang ni kan? Kaki Barbie yang terkumpul dekat longkang tadi. Dia macam ni, dia terbalik. Macam mana nak jaga? Yang mana yang tadi Dr. Ayi pecahkan, dia orang akan jadi kunci dah balik. Itulah maksudnya. Mana inilah ekosistem. Bukan nak kata yang saya buat tadi tak baik, tak ada. Dia saling melengkapi. Itu pun salah satu bentuk kreativiti. Setujulah, saya setujulah. Cuma dia kadang-kadang menyakitkan hati lah. Tapi bagi saya Dr. Ayi, itu saya rasa normal. Sebab kita orang ada satu mainan dulu, burung merak dia keluar telur. So kita orang kopak burung mainan tu sampai tak boleh pasang balik. Macam kita cari pindah. Mana saya tak adalah. Tak ada. Sama-sama. Label. Sebab nak tengok mekanisme dia ke? Mekanisme macam mana motor tu bergerak, dia ada timing tempo untuk keluarkan seketul telur. Bergerak berapa langkah, dia bertelur. Tapi masalahnya adik kita orang sakit. Adik perempuan bungsu. So ayah bagi hadiah kat dia burung merak tu. Jadi kita orang terrosakkan burung merak tu. So dia menangis lah. Betul-betul ke memang tak niat pun. tak niat dah. Yelah, niat tu nak tengok macam mana dia berfungsi sekali buka kan. spring dia terpelanting dah tak tahu kat mana position dia. So kita macam tak apalah. Kita je lah jadi burung merak. Macam tu. Dalam banyak-banyak creation you all. Adik dulu. Apa creation yang you paling minat? Creation wish. Saya rasa abang pun dah senyum kan. Clue dia. Cucut. Kereta api. Kereta api. Dia atas. Nak cerita lagi. Atas lautan. Atas lautan. Romantis. Atas lautan terbelah dua. Tenggelap. Atas lautan. Atas lautan. Dia macam teka-teki pula. Rasa macam perancangan teka-teki. Terbelah dua, tenggelam dalam laut. Titanic. Ya. Saya memang betul-betul minat Titanic. Memang sungguh minat Titanic. Orang kata macam kalau makanan dan Titanic, saya sanggup buat Titanic sampai 4 pagi. Sebab Titanic saya buat mini kapal dia daripada darjah 2 pakai kotak ubat gigi. Dekat situ kita orang create sebab tak ada mainan kapal. Darjah 2, darjah 4, darjah 6 dengan form 4 sampai sekarang 2023. Kapal, ada 5 kapal tak salah saya. Kapal Titanic. Itu antara saya punya macam minat betul-betul passion lah. Itulah ciptaan si adik ya, yang maknanya value yang sangat tinggi. Sangat tinggi kan. Saya ada setuju lagi untuk yang 2025. Ada post dekat TikTok. Abang je nak bang? Kalau abang kalau ada Titanic, abang dia more to darat lah. Macam kita kata apa, creator lah of course kan. Sebab creation yang paling Amin rasa falling in love gila, yang buat kereta untuk Pro 2 4 kaki besar meja ni. Abid tolong mekanisme pintu terbuka. So kita design daripada awal kosong, masuk ke orang kata technical drawing, masuk ke 3D sampai seketul kereta tu siap. Sedebuk kereta tu siap, ada lampu-lampu. Itu memang untuk Pro 2? Ya, betul. Kita memang bagi suggestion untuk Beza 2025 something. Dia orang datang approach you all ke? Yang tu. Yang tu kita bertanding daripada 8 buah negara. Dia pilih rasanya 8 peserta tak silap. Ada professional 4, student 4. So saya salah satu kategori student, and then daripada ke-8 tu dia akan ambil sedikit reference untuk design tu. Yang ni yang tular dalam video TikTok tempoh hari kan? Yang colour hijau. Ya, yang colour hijau tu kan. Tapi bila saya tengok sendiri pun, Dr. Bobby memang saya impress lah. Satu benda yang orang muda kan, yang pada saya tidaklah mempunyai kelengkapan yang cukup, tapi boleh menghasilkan satu prototipe yang sangat luar biasa. In fact, ada banyak ciptaan yang saya tengok dua beradik ni buat melalui video TikTok tu kan. Contoh waktu saya rasa masa tu tengah belajar diploma kot dekat UiTM, yang macam ada kepak tu kan. Itu apa tu macam Leo dia panggil. Autism produk punya untuk autism. Kan tu kan. So benda tu juga satu benda yang sangat menarik, yang sangat luar biasa, dan dia tidaklah menggunakan sumber elektrik apa semua kan. Tak pakai. Tapi benda tu bergerak kan. Itu yang saya itulah saya ingatlah kisah saya dulu kan. Dia mengambil balik throwback kan. Merosakkan pakai cuma bila tadi abang ada kata kan, you all masuk banyak pertandingan. So what is the highest award yang you all dapat? Highest award setakat ni lah, macam dia more to penghargaan. Award tu kan, kita dapat Gempak Most Wanted
punya award 2 kali. Under Astro tahun lepas dengan tahun ni. Dengan satu lagi TikTok Award. So kita ada 3 award yang dulu kita orang berangan nak dapat 1 award pun jadilah. Tak sangka rezeki Allah bagi dapat 3. Yang TikTok bila? Yang TikTok last year. Last year kita dapat 2 award. This year dapat 1 award. 2020. Tapi itu cerita award yang biasa tak? Yang maksud dia yang mungkin pada demo ni that is what they wanted lah. Tapi kalau saya tengok dalam Jom punya biodata ni, achievement belas berapa puluh dah. Dan in fact salah satu yang saya kagum, even though it is not an award per se award, yang saya nampak ada satu recognition letter daripada BMW. Jerman. Betul? Betul. Banyak. Kalau boleh saya baca kat sini kan. Antaranya Johan Pertandingan Inovasi Teknologi 2017 Daerah Manjung, Innovative Solution Award, First Lego League Malaysia 2017 Kuala Lumpur, Best Designer International Design Innovation and 2019. Lepas tu dekat Kelantan dapat, dekat Kedah, memang terlalu banyak. Memang terlalu banyak dan ini satu pencapaian yang luar biasa. Kita banggakan. Yang sangat luar biasa bagi orang muda. Kan? Baru berusia 25 tahun tetapi mempunyai pencapaian yang sangat luar biasa lah pada fikir saya kan. Jadi inilah yang perlu kita contohi lah kan, orang muda di luar. Sebab bukan apa Dr. Agi, kalau kita tengok balik kan, dalam keadaan sekarang ni kita tengok antara gagasan dalam Malaysia Madani ni bercerita tentang daya cipta. Kan? So saya bila tengok dia orang punya ciptaan ni, saya personally yang saya paling suka adalah yang you all S2S macam makeover tempat minum kopi tu. Kan? Yang mak nak kopi tu. Sebab kat luar rumah dia. Kat luar rumah kan. Orang tua pergi tengok yang tu. Saya bukan apa, saya wish. Bila tengok tu rasa nak buat jugalah kan. Tapi tak tercapai lah. Cuma bila saya tengok cara dia potong kayu semua tu. Saya nampak senang. Nampak senang kan. Cuma saya tak apalah. This is just not me lah. Okey. Adik, mana direction you nak pergi sebenarnya? Dalam cita-cita you. Dia kalau tujuan utamanya bila kita jadi content creator ni kan, misalnya cakap aku mesti jadi content creator sampai bila-bila kan. Sebenarnya tak. Bagi kami content creator ni lambat laun kami akan tenggelam juga. Dia ada macam pasang surut. So apa yang kami buat sekarang ni, kita orang start up kita orang punya bisnes. Sebab alhamdulillah daripada TikTok ni exposure kami meluas. So bila dah ada target user yang kita nak jual, pembeli kan, kita orang dah start buat bisnes tahun lepas, outside box, tote bag Merdeka. Kami tak expect benda tu dapat sambutan tinggi, and insyaAllah kita akan keluarkan untuk batch yang kedua. Tapi kita mau into deep ke bisnes lah. Mau ke bisnes lah, bisnes ni. Sama abang, share partner. Ataupun family punya bisnes ke, ataupun memang untuk pasangan kembar ni saja. Ya, ini kita memang start tahun lepas, kita dua start, tapi family kita memang jadi tulang belakang lah. Betul. Macam kakak memang ambil course financial, so akak ini financial. Abang memang kerja memang bahagian management. So dia manage and the admin. And adik bahagian macam buat report macam tu kan. So bahagian masing-masing semua ada. Perlukan abang seorang lagi tak? Tiba-tiba boleh je. Dia package. Tapi itulah, tadi Dr. Bobby ada sebut tentang apa ni, nilai terah Malaysia Madani, bercakap kontak daya cipta. Untuk pengetahuan host kita lah kan, kita punya panel kita, kerajaan hari ini memang berkenalkan satu kerangka konsep yang kita sebut Madani tu kan. Bila Madani ni dia stand for M tu kemampanan, kesejahteraan, D tu adalah daya cipta. Which is memang kita nak melihat bahawa masyarakat kita hari ini perlu bersedia dengan keadaan masa depan yang kita tak boleh nak predik kan. Sebab itu daya cipta ini satu elemen yang cukup penting kan. Bukan sahaja inovasi tapi daya cipta tu kan. Sebab kita tidak mahu lagi menjadi end user kepada produk-produk di luar sana. Betul. Sekarang ni kita banyakkan adalah end user kan. Kita guna produk daripada negara ini, negara itu dan sebagainya, dan akhirnya yang mendapat keuntungan yang besar adalah
orang lain. Betul. Sebab itu pada fikir saya daya cipta ini adalah satu elemen yang cukup penting dalam konteks kita nak mengangkat martabat ekonomi negara kita sendiri. Jadi bagaimana pasangan kembar ini melihat kan peranan orang-orang muda di luar sana dalam erti menyumbang elemen daya cipta kepada negara kita ni. Macam mana? Okey. Kalau macam pendapat saya, ni jujur kita orang cakap, orang Malaysia ni sebenarnya kreatif tau. Dia ada kehalusan ataupun dia ada satu macam bakat yang tak ditonjolkan. That's why kita orang hasil kat TikTok ni, kita nak bagi macam keberanian kepada mereka kat luar sana. Kalau ada bakat kreativiti, lontarkan je. Jangan takut. Sebab banyak mata-mata yang memandang. Mata-mata yang besar memandang kan. Satu lagi, kita punya daya cipta kita, even masa kami pergi Korea sekalipun, designer Korea tu cakap kat kita orang macam ni. Kadang-kadang kami ni pun, orang kata apa, dah biasa dah tengok idea di negara kami. Kami perlukan negara luar punya idea. Maksud kita boleh jadi sumbangan untuk negara orang pula, ataupun kita menjadi orang kata apa ya, perintis untuk negara kita. Daripada satu produk, kita develop jadi another produk lain yang ada multi-function lain. So itu function kita kena macam critical thinking, nak ubah suai produk sedia ada kepada satu inovasi baru. Lagi satu pendapat Abid lain. Betul lah macam Abid kata kan, behaviour kita sekarang ni dia motor digital. Dulu kita macam daripada mulut ke mulut kita cakap, oh orang ni lepas tu, ataupun kalau contoh nak interview kerja, kita mesti nak kena buat resume apa semua. Abid selalu bagi tahu kat adik-adik kat luar sana kan, kalau nak buat resume ya face to face lah, tapi digital yang TikTok ni dia on top sekarang ni. Koma bakat koma yang korang takut kan, perasaan takut semua ada. Tapi selagi kita tak start baby step tu, kita tak akan dapat dia punya result. At least start sedikit, akan ada mata dan peminat tersendiri. Niche kita. Dulu kami takut nak buat TikTok, kami termenung jauh tau. Boleh ke pergi, tapi bila selalu spontan, kita orang follow the trend paling penting kat TikTok. Dengan 1 minit lebih kan, bawah 1 minit kan, kita tanpa sedar boleh promote diri kita, dia akan ada company-company besar nampak kita punya potensi. Rugilah bila ada bakat, ramai anak muda takut. Dia takut boleh ke? Jadi itulah kita orang buat TikTok ni, alhamdulillah. Tahun ni kami perasan ramai gila orang buat macam konsep video DIY semua kan, pakai lagu semua 1 minit semua. Bersyukur. Sebab dia jadi trend kan waktu tu kan. Sebab saya tengok dia orang punya apa yang dia orang posting ni, mungkin numbers of followers tu mungkin orang rasa macam tidaklah begitu tinggi kan. It's tinggi lah kan, bukan tak tinggi, tapi it's not relatively daripada kalau kita nak pergi tengok dengan numbers of viewers dia yang mencecah ke million, 15 million, 13 million, 12 million. Saya rasa macam wow. Ya, betul. Cuma nak tanya, masih ingat ke video pertama yang posting? Tu saya nak tanya tadi. Malu sebenarnya kalau nak ingat ni. Sebenarnya kita starting video pertama bukanlah DIY. Dia follow the trend, tapi tak FYP. 40 je like. Sekarang ni kita dah boleh pergi sampai 1 juta like kan. Itu bezanya kandungan konten kita, sama ada intipati dia tu trend semata-mata orang like, ataupun memang ada orang kata apa, input yang orang boleh save. Dia konten kalau kami buat macam DIY, tutorial, tips, mesti akan FYP. Sebab apa? Kalau nak save untuk keperluan dia juga. Lepas tu tips kami, kalau adik-adik kat luar sana nak buat macam Koma ada ilmu tentang satu benda ni kan, jangan buat part 1 part 2. Sebab dekat TikTok kalau buat part 1 part 2 korang tak akan dapat sambutan. Sebab apa? Orang dah tak akan nak tunggu tali berapa rancangan TV. Orang scroll habis. So complete 1 minit A sampai Z siap. Kita orang target macam tu je. Faham. Itu tips untuk Dato' Mobil. Kalau lepas ni nak jadi TikToker, ni ingat 1 minit kena follow. Part 1 part 2. Apa ingat ni filem ke apa? Kan? Aduh. Tapi itulah kan. Sekarang ni seperti mana yang Abid sebutkan tadi kan. Sampai masa dan ketika mungkin dalam konteks influencer ni kita akan jatuh kan. Dan hari ni kita bermula dengan bisnes kan. Mungkin kita nak tahu juga dalam konteks bisnes ni apa plan kan, untuk memastikan bahawa you punya bisnes ni boleh pergi jauh. In fact kita tak nak bermain dalam lokal saja kan, kita nak pergi international. Jadi ada tak plan untuk bisnes ni supaya dia berjalan dengan baik dan ya dia boleh go bigger lah kan.
Adik nak adik abang. Abang dulu. Okey, memandangkan kita orang pun background TVET rasanya kan. Sebab kita orang macam bertukar kan. Kami cuba nak hasilkan produk in future yang includekan TVET and STEM. So, in golden age kanak-kanak ni, parents boleh exposekan dengan produk yang kami hasilkan, belajar dalam bermain. Kami sebab itu apa kami experience kami masa kecil, belajar sambil bermain. Macam negara-negara maju luar sana, Finland, sistem pembelajaran ni sangat cantik kan untuk budak-budak. Itu yang kami nak ketengahkan produk kami ke depan nanti. InsyaAllah kita orang ada target sebab buat masukan, kita orang target pelajar U dulu. Kita punya orang kata apa bias kita, pembeli kita memang majoriti yang itu. Lagi satu, kita orang macam ni kata produk tu, gambaran dia ambil perasan budak-budak sekarang ni kan nak main-mainan kan. So kita buat macam DIY kit. So daripada situ contoh, kita highlightkan kat situ bahagian STEM. So STEM lah, kalau sini TVET. Tapi dia enjoy dengan kit punya toolbox tu. Dia buka, dia akan ada surprise element. Surprise. Tapi insyaAllah lah kami semua. Maksudnya dia orang ni idea dah ada banyak ni. Maksudnya kalau kata list out antara produk yang nak dikeluarkan, banyak dah. Saya rasa dah banyak dah list tu. Cuma Dr. I kan, kalau kita tengok balik, saya sangat tertarik sebab bukan apa tau. Sebab kalau kita tengok balik, dalam banyak-banyak negara maju, kita tengok negara maju, majoritinya adalah negara pengeluar. Betul. Dia tak boleh sebuah negara tu dia jadi negara yang maju tapi bukan negara pengeluar. Dan inilah yang sebenarnya kita nak ni, generasi anak-anak muda macam ni yang kalau boleh ni. So di kalangan kawan-kawan you all ni, ada tak yang sama-sama mempunyai minat yang sama ke? Ada? Satu course tu ada. Tapi untuk minat pun kita nampak lah. Cuma in passion tu kita boleh lihat. Kalau in passion tu kita tengok macam nak tahu tau dia minat ke sama ke tak. Makan tak makan pun tak apa. Tak tidur pun tak apa. Dia memang buat benda tu je sampai siap jadi seketul produk. Itu apa yang kami alami lah. Tapi memang ada kawan kami yang betul-betul dia lagi orang kata apa into deep dengan design. Lagi expert. Cuma perbezaan kat sini bagaimana kita nak expose kat orang luar. Beritahu aku boleh buat yang ni, aku boleh buat yang ni. Dan kami rasa sebab kita orang pun kadang-kadang kagum dengan kerja dia. Cuma sayang dia tak jadikan konten. Kalau dia jadikan konten, dia pun akan famous juga macam tu. Dia orang kenal. Satu lagi, semua saya terlupa tadi. Saya rasa kekuatan dia orang ni, support daripada family dia orang ni sangat kuat. Dia sebenarnya kena ada support. Betul tak betul? Support system. Support system. Itu sangat mesti. Contohlah macam you all buat video apa semua tu. Siapa tukar rakam sebenarnya? Rasa macam ada crew cameraman kan. Nampak macam profesional, macam satu company besar lah kan. Ada production house yang sangat proper, kata luar biasa kan. Cuba cerita betul-betul. Siapa tukar rakam ni? Tukar edit siapa? Pecahkan je lah kan. Ada orang kena paksa siapa ke? Kena paksa. Yang tukar rakam kami dua aje. Kami dua, dia tukar rakam, saya tukar rakam gila-gila. Macam tu. And then kita orang akan pegang satu tips. Kalau nak cantik dalam rakam, even pakai phone, kita akan zoom sikit supaya nampak efek kamera. Kita orang belajar sendiri, try and error. Dia pakai 0.2. 0.2 ke 2? Silap, 0.2 tu kita lagi jauh. Pakai zoom 2 kali. Zoom 2 kali. Kalau handphone kan ada 1, 2, 3 kan. Ambil 2. Efek dia cinematic. Itu pun penting dalam menghasilkan konten yang baik kan. Itu saya pelik tu, siapa yang rakam kan. Adakah dia paksa mak dia? Tapi kadang-kadang mak masuk dalam itu pun bercanda berlakon tu. Berapa bayar mak tu? Berapa bayar mak tu kita belilah sikit baju kan. Pelakon kena bayar kan. Ada bagi saja macam tu kan. Dalam demo tengah buat recording tu, ni jawab jujur lah, jawab jujur. Pernah ke bertelagah? Tipu lah kalau kata tidak kan. Nampak macam buku cerita pula kan. Kita orang ni sebenarnya kuat gaduh juga kan. Tapi gaduh yang nak dapat solution. Adik nak macam ni. Aku cakap, adik cuba dengar cakap abang. Adik pun dengar cakap adik. Tak tahu dengar cakap siapa. And kita orang bahagi-bagi, gabung dua-dua. Baru kita orang dapat hasil yang kita orang buat sekarang. Salah satu contoh konten answer, kita pun akikah nak buat. So kita orang abang nak pakai polistin yang tebal-tebal, polistin putih tu, form tu. Nak potong, nak buat bentuk kepala answer semua kan. Macam adik pula kata,
kan susah kalau tu dia berblok-blok nak sama cocok pakai list hati macam susah nak lekat. Kalau paper kita boleh konyok jadilah kepala answer tu. Kita orang belawan macam anjing dengan kucing lah. Lepas tu macam tu. Datang kita orang decide okey macam ni lah. Abang ambil setengah, adik ambil setengah. So kat kepala answer tu saya, abang bahagian tepi sayap potong kan. Lepas tu tutup semua pakai tisu. Jadilah konten. Kerana berbalas. Terpaksa berunding kan untuk mendapatkan hasil yang baik. Itu pun ada negotiation skill tu. Kita orang belajar sini kena turunkan ego lah. Boleh pasal abang. Tapi ada tak pihak ketiga yang terpaksa campur untuk menyelesaikan masalah ni? Kalau ayah masuk tu dia macam mahkamah. Dah pilih siapa je. Saya rasa macam ni. Okey lah ya. Kalau ayah kata tu maksudnya yang terbaik lah. Kita follow lah. Ayah takkan salah kan? Tapi itulah kunci kejayaan. Saya pergi mana-mana bila datang kan dia berdua ni, bila bercakap ni, akhirnya sebab dia orang ni mendengar kata pada orang tua kan. Inilah sebenarnya kita nak kan. Sejauh mana pun melangkah. Betul kan. Akhirnya pengalaman ayah dengan mak kita tu sebenarnya membantu kita lah kan, dalam kita membuat keputusan kan. Yalah sebab dia orang belajar dulu kan. In fact you all pun belajar daripada ayah juga dulu kan, sebelum nak mulakan dengan hobi-hobi ni kan. What is the most struggling part dalam buat konten ni? Paling struggle kalau untuk personal bidang kopi. Tapi kalau dengan company, kita orang collab company coklat dekat JK Kedah, ambil masa 6 bulan buat museum coklat 30 kali 30 kaki. Besar. Time tu bulan puasa macam ni, tahun lepas macam ni lah kita orang duk asah kapur yang duk plaster je. Kita orang buat replika rabbit kan. Asah berhabuk-habuk semua sampai rasa macam penatnya. Nampak penat tu. Penat kan. Tapi kan bila saya tengok konten-konten yang dia orang buat ni, kadang-kadang dia orang ni macam orang sivil pun ada. Bacok sivil dia. Orang mechanical pun ada. Orang engineering pun ada. Electrician pun ada. Jadi saya pun tak tahulah dia orang ni memang. Sebenarnya kalau dekat dulu belajar, pernah dekat IKBM pernah? Tak pernah kan? Memang diploma dekat UiTM kan? UiTM memang ambil course design and product model making. Tapi macam mana boleh menguasai masa SPM STEM lah kan? Masa SPM kita orang ambil sastra add-on seni. So 7 subjek saja. Sebab kita orang masa SPM kan diturunkan kelas, ditempatkan di kelas bawah. Sebab kriteria kita orang punya sebelum ni tak cantik. Banyak subjek gagal. So time SPM tu setahun tu kita orang puluh nak dapatkan cantik punya result. Seni kita orang target A+. Dan alhamdulillah itulah selangkah kita ke UiTM. Tapi itulah saya rasa sebab seni tu. Dia orang seni ni. Suruh buat apa pun. Kan? Betul. Betul tak? Mungkin semua boleh jadi. Orang seni. Mungkin saya rasa satu ayah saya kan background technician. So kat tempat kerja pun ayah saya bertukang buat projek-projek. Kami dapat tempias tu sikit tu. Macam kata engineering, teknikal. Kan? Ayah kat belakang rumah, ayah satu mesin, ayah buat macam mesin kopek kelapa. So kita orang tengoklah kompartmen mekanisme tu bergerak-gerak. Kita apply kat kita. Tapi betul, akhirnya orang seni. Sebab dia bermula daripada idea menjadi invention. Betul. Dan invention itulah yang akhirnya menjadi innovation. Kan? Saya awal-awal ni Dr. Ari, saya tengah terfikir, apa ke benda rumah demo ni? Ada macam-macam. Ada. Macam-macam. Tapi sekarang ni saya faham lah. Rupanya. Yalah, Barbie dekat longkang boleh putih. Ini kan barang lain kan. Jadi ceritanya kan. Saya kan macam contoh, ada yang salah satu konten dia orang yang daripada buah nyo tu, buah kelapa. Jadi coconut. Akhirnya jadi apa bunga? Bom bunga. Bola bunga. Yang tu saya tak tengok. Yang bunga-bunga ni saya tak tengok sangat lah. Kata Bobby minat lah yang bunga-bunga ni kan. Saya minat. Dia apa-apa yang berkaitan dengan rumah semua ni saya memang minat. So bila saya tengok semua tu kan, saya macam senang ni demo buat. Tapi yalah, kawan pun tak cubalah. Cuma kita nak tahu juga, kadang-kadang idea ni dia datang secara spontan ke atau memang well planning. Contoh yang baru ni you all buat itulah macam gazebo tu kan. Gazebo tu kan. Adakah benda tu dah dari rancang awal ke ataupun memang
tiba-tiba Mok minta nak minum kopi tu baru buat ke macam mana? Sebab dalam tu skripnya Mok rasa nak minum kopi kan. Yang tu pun kita shoot lepas semua dah settle baru kita shoot Mak. Kiranya Mak tu macam optionnya Mak apa kata Mak tak payah berlakon. Asal nak buat kopi tu memang nak tutup air rumah. Tepi rumah kita orang tu macam berair apa semua macam tak hygiene untuk kucing kan. So kita buat satu pot lepak kucing juga di situ. Untuk well planning ataupun ni kita orang ikut konten. Contoh kalau raya tahun lepas kita buat ketupat, kita buat apa lagi? Buah, itu semua kita macam spontan. Raya lah kita buat ni lah. Tapi kalau macam ngopi, gazebo yang berat-berat yang hardcore ni memang kena well planning. Kita minggu depan kita post ni, kita dah kena set up beli barang ni apa. Yang macam melibatkan construction, bertukar, memang kena plan. Tapi kalau macam setakat yang kecil-kecil, okey-okey kan, itu kita masih boleh spontan lah, buat terus on the spot. Tapi you all ni memang tak boleh duduk diam lah kan? Boleh dikatakan kalau berkaitan dengan seni DIY, kita memang tak boleh duduk diam. Memang tak boleh duduk diam. Dia macam setiap hari kami tak suka benda yang sama. Menghadap benda yang, sebab kami pernah kerja ID. Intern kan. Memang kami rasa macam ini bukan dunia kita orang. Sebab kami esok mesti kena ada perubahan, ada progress sampai kita dapat exam. Sebab daripada kecil memang macam tu. Abi ingat. Itulah macam Ami pernah ingat kan. Kita orang pernah hiking kat bukit. And then Ami ingat lagi lain-lain semua pegang daun. Termasuk saya. Saya ni tak tahu lah macam mana kan. Mai kat dia ambil daun tu, dia cantul dia jadi kipas besar ni. Boleh kipas orang. Saya macam macam mana dia boleh idea untuk buat daun tu dia cantul macam kata campak kat dalam pulau pun hidup. Macam saya ni tak tahu lah belum tentu. Ada beza. Ada beza sikit. Ada beza. Abang adik ada beza. Mesti ada kan. Dalam banyak-banyak, dalam bila korang buat konten apa semua ni kan. Yelah, at times bukanlah semuanya masanya manis kan. Betul. Ada tak waktu yang pahit, maksud dia tiba-tiba mungkin ada komen-komen yang it hurts you. Ada tak? Kalau dari segi komen, Alhamdulillah buat setakat ni macam komen orang kata macam adik salah cara macam tu, kita terima. Yang baik kita ambil betul lah kan orang cakap. Tapi dia tak sangat ke situ lah komen, dia ke arah berkonten. Sebab yang buat mengopi tu ada kisah dia. Macam orang nampak lancar 1 minit, pam-pam, potong, siap semua. Tapi itu yang nampak. Kami semangat nak buat tu. Cepat-cepat. Itulah tiba-tiba bila nak beli barang tu pun dah rasa. Betul. Dia ambil masa 2 bulan. Kan? Bayangkan satu scene mengecat atas bumbung, dalam video kami akan letak dalam 1 saat je. Tapi siapa yang duduk dekat dalam situasi tu nak habiskan bumbung tu 2 minggu. Nak cat itu tak kira satu masa tu habis cat, benda tu terjatuh tau. Bila terjatuh, kita campur tina, dia jatuh, dia akan splash kat atas. So dia splash daripada bawah sampai atas, tepi muka. Memang pedih gila. Dan tu tengah panas pukul 12 tengah hari. Sebab pukul 8 malam lagi nak kena post. Kita orang ada tarikh kena post. Masih kejar. And time tu aku tengah demam. Mata merah gila. Duduk, give up. Bukan give up sebab apa, give up penat. Kita yang hajak. Ambil nafas. Panggil abang kan, dekat bawah kan. Tolong isi cat balik semua. Sambung. Walaupun dalam keadaan orang kata macam orang nampak Amin Abid, wow, seorang yang macam semua buat jadi kan. In reality kita pun macam manusia, kita pun ada gagal. Tapi kita tak tunjuk. Kita tunjuk yang muli-muli. Kan. Kita boleh cadangkan juga. You all kena tunjuk juga sebenarnya. Sisi behind the scene. Supaya kita tak naklah orang merasakan bahawa semua benda mudah. Kan? Kejayaan ni mudah kan? Negatif kan? Tapi realitinya seperti mana yang kan? Habib cerita tadi lah kan? Banyak benda yang kita kena lalui. Sebenarnya bukanlah seperti 1 minit yang kita tengok itu, kadang-kadang makan masa 2 bulan. Jadi sifat ini yang sebenarnya yang kita nak angkat supaya masyarakat kita ni dia tak mudah berputus asa kalau kita nak raih satu kejayaan kan. Tapi Alhamdulillah, kita orang penat tahu. Bila post video, kami tak expect video tu paling banyak dalam masa 4 jam, 1 million view. Kami macam segala kita buat 2 bulan tu rasa hilang penat tu berbayar lah. Sangat berbayar. Penat tu terbayar. Lega sangat, rasa macam terbayar. So, saya suka apa yang tadi si abang cakap. Dan saya pun rasa bukanlah dia nak bangkitkan kegagalan mereka waktu di bangku sekolah tu. Cuma saya rasa they take it positively. Kegagalan tu mereka ambil secara positif dan dia rectify. Ni yang saya nampak bagusnya ni. Dia tahu apa masalah dia, dia tahu root cause dia. Dia rectify dan akhirnya dia tahu apa yang patut dibuat
Dan akhirnya look where they are today. Kan? Dia tahu dia nak pressing diri dia kat mana, kan? Dia tahu macam mana dia nak channel dia punya live. Dan akhirnya hari ni inilah. Dan oh iyalah, sebab tu dah dia orang dikembar, and they complement each other. Bila si adik pula kata, remember the baby steps, kan? All the small steps yang kita ambil untuk berjaya, kan? Dia tak ada lah satu langkah besar tu, kan? Tak ada terus berjaya, kan? Betul-betul. Dan yang ni yang kita nak orang dekat luar sana faham betul-betul, terutamanya anak muda kita ni, Dr. Ayi, tak adalah cara, yang nak jadi influencer ni, kan? Tak adalah cara mudah. Tak ada cara mudah. Tak ada cara mudah. Aduh. Okey. Satu lagi. Anda dah mula bisnes. Adakah mana-mana company cuba datang approach untuk mungkin you all join their company? Ni. Ada ke tak ada? Sebenarnya banyak kalau kata company approach, kan. Tapi macam saya ingat satu kata, influencer lain juga yang berjaya dalam bisnes, katanya kalau awak nak berjaya dalam bisnes awak, you focus on your track. Jangan berpecah-pecah. Kiranya kita fokus kita punya bisnes, kita branding kita. Kalau kita pergi collab, kita akan jadi pecah, faded, dia macam tak firm. That's why kita kena fokus on kita punya track, branding kita, marketing kita, produk kita, kualiti kita. Kami kuatkan dekat situ. Kuatkan kami punya, sebab kita menjadi founder, kita kena fokus sebab kami pernah tanya yang Khairul Amir. Kita mesti tanyakan macam mana dia boleh berjaya semua. Kalau kami kata, kamu kalau nak berjaya dalam berbisnes, jaga IP. Kami tak faham IP, intellectual property. Maksudnya nilai kamu ni ada sekarang, elakkanlah ambil review, elak buat affiliate apa semua. Awak jangan buat fokus DIY, awak fokus pada video tu. Sebab kita orang try buat, alhamdulillah, orang makin kenal kita, Amir Nabil DIY. Sebab kalau kita orang campur review sana, review sini, dia macam rojak, macam marble. So engagement kami akan turun. View pun tak ramai. Jadi bila kami firm, kami jaga IP kami, and sekarang ni branding kami alhamdulillah dah kuat dah untuk buat produk. Konsep sama macam yang disebut sebagai IP tu, kan? IP, intellectual. Jaga betul-betul dia punya produk. Dia orang lah IP dia sebenarnya. Ya, sebenarnya intellectual produk, kan? Yelah, kalau kita tengok Khairul Amir pun benda yang sama. Benda yang sama. 9 tahun dia buat dia punya IP, kan? Betul. Baru keluar produk. Betul. Lama, Exactly. Siapa mentor dalam perniagaan lah, kan? Siapa mentor you dalam perniagaan? Memang follow rasanya Khairul Amir lah, gampang gaya, sebab suka cara strategi susunan tu sangat relax, tapi jadi slowly but surely. Itu yang kita orang refer. Pernah try juga memasak macam Khairul Amir. Kalau tak jadi, tak sombong. Masak lah ya? Tak boleh. Kita memasak dah, kita buat jual produk memasak. Dia memang hand skill. Tetapi bukan memasak. Memasak bukan dia lah. Ada orang cakap apa je kami tak boleh buat, memang kami tak boleh memasak. Ya, memang pernah cuba tak jadi. Pernah jual. Bulan puasa, buka depan kuali. Sampai ada lagi parut. Saya kata, mana saya akan tunjuk parut kuali tu. Setiap tok mesti dia akan tunjuk parut. Memang struggle. Tu orang kata, kita jangan simpang bidang. Macam kita orang main ke arah, orang kata apa, design, kreativiti. Tiba-tiba nak memasak tu macam dah lari sangat tu. Walaupun kita ikut orang yang berjaya, tak semestinya kita akan berjaya. Kita kena ikut apa yang buatkan kita berjaya sebenarnya. So kami nampak kat sini, buatlah design, buatlah benda yang macam outfit punya appearance. Macam tu. Satu hari nanti, apa you punya aim lah, kan, satu hari nanti? Aim kita orang untuk produk maksudnya. Macam ini kita sembang-sembang, orang kata apa, tak apa, kita sembang tinggi pun tak apa lah, tak ada masalah. Bukan kena bayar sembang ni. Apa sembang tinggi, tapi saya nak teka boleh tak? Saya teka boleh tak? Apa yang kita orang berangan? Saya rasa abang ni, dia mungkin ada idea dia nak cipta kereta dia sendiri. Saya tak tahu lah. This what I'm thinking lah. Okey, betul. 50%, lagi 50% lagi. Tambah sikit, kereta apa? Yang 50% awak tanpa menggunakan petrol, tanpa menggunakan bateri, kereta solar. Kereta solar? Okey, atas sikit. Lagi 20% tak lagi. Lagi 20%. Lagi 20%. Kereta terbang solar. Betul, sebab ayah kita orang selalu cakap kata, one day kan kalau kita dapat buat prototype kereta terbang, sangat-sangat itu macam impian ayah saya. Dan sebab ayah saya tu, saya nak kereta, saya pun teringin sangat nak design satu kereta yang sangat simple, under kita, negara kita, buat satu prototype, kita design, kereta tu boleh terbang.
Tapi mungkin kalau bukan kereta besar. Tapi prototype kita nak mengatakan yang kita ada vision, kita sampai level boleh pergi situ. Kena buat. Kena buat. Tapi tu abang, adik. Saya follow bang. Maknanya gear-gear kat dalam tu apa semua. The mechanism semua tu. Mechanism pintu nak buka. Betul, nak terbang semua tu. The mechanism part. Saya melengkapi lah. So akhirnya nama produk tu apa kakak? Nama produk tu dah ada belum? Belum lagi. Dia lebih kepada tak apa, yang nama tu nanti kami yang bagi. Boleh, nanti kita 50% lah. Saya suka bila dia orang ni, saya tahu dia orang ni dah ada target deadline dah sebenarnya. Sebab saya bila dia orang cerita nak posting pukul 8 pun dia orang work hard for it. Ada bila deadline-nya? Okey, deadline dia hari Isnin pukul 8 malam, 8.30 malam. Macam kacang TV kan? Kalau sorry tersilap sikit, hari Ahad pukul 8.30, hari Isnin pukul 9.30. Betul, 9.30. Okey. That's your prime time lah. Sangat. Okey. Kami pernah macam tak apalah cincai lah post hari Sabtu kan 8.30 juga. Flop gila. Okey. Video yang sama bayangkan hari Sabtu post view 500. Hari Ahad post pukul 8.30 2.9 juta. Adakah sebab memang orang tunggu waktu? Dia TikTok dah baca. Dia macam TikTok dah satu sistem yang AI membaca macam ni. Kita akan post hari Ahad pukul 8.30 malam. Next week kita kena buat benda sama. Betul. Kalau kita tukar dia akan dah lagi traffic FYP tu dah konsisten dah terbaca lagi. Sebab tu kita orang konsisten setiap minggu Isnin atau Ahad. Isnin atau kalau kita orang pergi akhir Rabu dia flop sebab traffic dah tak baca dah. Ikut konten jugalah. Kadang-kadang kalau konten tu tak ada, bukanlah tak ada intipati, sekadar konten biasa, dia macam orang kata average lah. Tapi kalau konten ada intipati, ada DIY apa kan, memang boleh hit million. Kena pula waktu yang tepat, hari yang tepat, memang susah. Di bawah 1 minit. Kita orang sekarang punya konten kalau target memang takkan sampai 1 minit. Sebab risau kena copyright, sound kena mute. Dah pernah kan tiba-tiba sound kena mute, itu pun sedih juga kan. 12 kali pernah satu video tu naik turun macam pergi mahkamah, naik turun tak dapat sebab sound kita orang macam ni tau. Kita orang video first paling penting adalah sound. Bila kita pakai lagu Korea, lagu yang hype zaman nostalgia kami zaman kami kan. Rasa zaman kakak zaman kita lah. So orang macam ini lagu legend ni kan. So kalau orang tengah pakai lagu trend ni, kadang-kadang kita orang ambil jalan lain, kita orang pakai lagu yang orang tak pakai and legend. So benda tu pun akan jadi hype juga. So dia macam viral. Kat komen tu saja kebanyakan orang bahas pasal lagu, tapi dalam masa sama dia tolong angkat video tu untuk FYP. Video buat tiang rumah. Editing siapa editing? Editing banyak adik. Sebab kita orang nak tahu siapa edit lagi kemah. Kita orang buat competition. Macam kakak kita orang nilai. Adik edit satu video, abang edit satu video yang sama. Walaupun penyertaan 2 orang pun buat competition. Sebab kakak nak tengok siapa edit lagi best. Luar biasa lah keluarga dia orang. 2 orang pun kena bertanding. So nampak adik yang menang. Kalau saya, Dr. Bobby, anak 3 orang, saya bagi seorang satu je. Ada bertanding-tanding. Sakit kepala lagi. Kan? Gantung apa. Semua nak menang. Kan? Okey. Kita dah dapat signal dah. Dapat signal dah. Cuma satu sebelum kita nak pergi ke 2-3 minit terakhir. Agak-agak bila rakyat Malaysia ni boleh melihat prototype kereta solar terbang ni? Yang dengan nama yang kita bagi dia. Tapi 50% lah. Ada 50% kan? InsyaAllah dia punya flow tu buat masa sekarang kita tak nampak lagi, tapi kita cuba target mungkin this year ataupun next year. Lah. Tak lama dah. Sebab benda baik cepatkan. Kita pula betul. Tak sabarlah kan? Sebab nama kita ada kat situ. Saya impress orang yang lari. Saya impress. Saya deep from my heart kan. Saya impress. Kita tepikanlah umur 8 tahun nak pergi bedah babi apa benda semua tu kan. Itu saya rasa macam apa benda hidup ni kan. Luar biasa. Kita 8 tahun saya pecahkan bola itu je. Jahanam. Mainan saya suka jahanam. Tabung pecah. Cuma saya rasa macam saya impress such at young age. List of award tu banyak dan dia orang punya pencapaian akademik pun daripada sedikit flop akhirnya dia orang tahu dekat mana patut dibaiki dan sebagainya, dia orang come back dan lebih cemerlang dan akhirnya 2 nama ini hari ini adalah nama yang besar dalam Malaysia, dalam negara kita. In fact saya rasa
dah sampai ke luar negara. Ya, betul. Mungkin kan, mungkin ada orang di luar negara juga mengenali pasangan kembar daripada Malaysia ni, kan. Jadi ini satu benda yang kan sangat-sangat dan inilah yang kita nak anak muda dekat luar sana mencontohi, especially those yang masih dah pergi kat persekolahan lah. Dia pergi kat persekolahan tingkatan 4, tingkatan 5 khususnya, apatah lagi mereka yang dalam aliran STEM. Kan? So inilah antara contoh yang mereka boleh ikuti kita nak suruh masyarakat kita melihat bahawa innovation, reka cipta, layar cipta ni satu benda yang sangat serius lah. Betul. Bukan sekadar hobi biasa kan. Betul. Buat lepas tu kita tinggalkan kan. Jadi inilah sebenarnya benda-benda yang bukan sahaja boleh memberi sumbangan kepada kita secara peribadi, tapi dia memberi limpahan juga kepada ekonomi negara kita. Benda ini benar-benar menjadi benda yang serius kan. Ya, Dr. Bobby. Sebab tu kalau kita tengok baliklah macam tadi Dr. Ayi kata dalam teras madani tu sendiri kan, bila kita bercakap bab daya cipta ini, bila ada satu daya cipta yang baik, maka peningkatan ekonomi pun berlaku. Kan? Maka bila itu pun berlaku, daripada kesejahteraan rakyat itu, hidup ekonomi yang semakin baik, secara tidak langsung dia akan memberi kesan. Ini yang kita nak. Betul. Ini yang kita nak. Sudah sampai masa orang kita ni kena fikir untuk job creation. Betul. Kita yang create kepada kerja seperti mana yang pasangan kembar ini telah lakukan. Dan saya pun tidak heran kalau one fine day nanti, maybe after few years, dua anak muda ni akan mula menggajikan pekerja di bawah mereka. InsyaAllah. Sudah pasti. Saya suka ayat tu. Kalau kereta terbang yang kita nak buat dari kita lah kan. Lagipun kita pun dah jadi adik-beradik. Saya claim tu yang kita nak buat nanti kan. Ini satu projek yang besar sebenarnya kan. Sudah pasti mungkin satu company yang besar di bawah mereka berdua ni, termasuk kita lah kan. Termasuk kita, sekali lagi saya ulang kan. Dan sudah pasti ramai akan berada di bawah payung company kita bersama ni. Terus kita bersama okey. Adalah melawak je kan. Tak kisah adik atau abang dulu. Last titik pesanan untuk buat mereka di luar sana. Mereka di luar sana. Khususnya adik-adik mereka lah. Ya, betul. Silakan. Adik dulu. Adik dulu. Jangan tengok sana. Takkan nak lawan abang. Okey, nak saya adik, tak adalah adik. Ada saya abang kepada adik-adik kat sana kan. Rasa takut tu memang akan ada dalam diri, tapi pegang satu je. Sampai bila kita nak takut? Sebab once kita tak start, umur kita makin meningkat. Tapi kita punya potensi kita tak tunjuk dekat orang. Jadi sekarang ni TikTok the best platform yang ada. Awak tak payah nak pergi kat orang, awak tak payah minta support orang. Awak bergerak, ambil handphone, rakam bakat awak, awak cuba post kat TikTok, guna teknik yang kita orang kongsikan. InsyaAllah ada orang ataupun mata-mata yang nampak bakat awak. Awak akan boleh pergi jauh. Awak kalau dah start baby step, awak akan sampai ke tahap yang orang kata berjaya nanti, insyaAllah. Jangan takut, percaya pada diri. InsyaAllah. Okey. Abang pula. Kalau abang pula, jadikan TikTok sebagai resume ataupun portfolio digital, sebab kita sekarang ni mudah, zaman kita mudah, and jangan pegang pada persepsi nak jadi content creator tak payah belajar ke apa ke. Kami pun belajar. Kami menjadi content creator di UiTM. Ketika kami belajar, jadi waktu belajar itulah kita kena jadikan content. Dan jadi content creator yang ada ilmu ni berbeza dengan content creator yang kita kata tak ada ilmu. Teruskan belajar, teruskan berkonten, sebab kamu akan hasilkan banyak konten-konten lagi solid untuk rakyat Malaysia. Ya, itulah dua pesanan kan? Seorang daripada adik dan satu lagi daripada abang kepada mereka di luar sana yang sedang dan telah menonton podcast kita ni. Jadi saya serahkan kepada Dr. Bobby lah. Saya merumuskan secara keseluruhan, termasuklah 50% syarikat kita. Okey. Bab yang syarikat tu nanti kita akan sign dokumen yang sepatutnya. Cuma saya again jujur daripada hati saya akan kata I'm amazed. Tahniah buat kalian berdua. Sebab saya rasa you all have reached satu level yang idola lah idola boleh dijadikan idola kepada anak-anak kecil. Dan inilah generasi anak muda yang kita nak lahirkan. Dan kita pun turut berbangga sebagai abang mereka. Dan juga
share partner di dalam company yang akan kita bentuk nanti. Dan insya-Allah saya rasa this kind of momentum patut diteruskan. Teruskan dengan konten-konten yang lebih, jangan berhenti, baik, jangan berhenti demi negara, demi negara. Betul. Demi diri kan. One fine day negara kita akan mencapai status negara maju disebabkan orang-orang seperti ini. Betul. Disebabkan orang-orang seperti ini. Dan inilah yang akan membuatkan negara kita akan menjadi lebih berjaya. Betul. Dan antara teras madani inilah yang akan mengangkat negara kita sebagai negara yang hebat dengan orang-orang yang hebat. Betul. Itu saja daripada saya, Dr. Ayi. Ya, itu saya nak ucapkan terima kasih kepada semua pendengar yang sudi mendengar Cakna Kenegaraan bersama dengan Akademi Kenegaraan, dan terima kasih juga kepada kedua-dua ahli panel kita, adik dan abang. Adik dan abang yang memang ramai dah kenal di luar sana. Semoga kita jumpa lagi. Sekian daripada kami, Suara Madani. Saya Dr. Bobby. Dan saya Dr. Ayi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.